Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Okey, hari ni kita nak tunjuk sebenarnya. Tapi kena dia dah siap lah Kita baru bersihkan kandang sebenarnya. Kita cuci pakai water jet tadi. So, kalau kau tengok, alhamdulillah bersih. Dah lapang dah. Lepas tu kita juga tampal tadi sebenarnya. Okey, kita tampal yang lubang-lubang ni. Kita tampal, nampak? Yang mana lubang-lubang tampal. Tapi itulah, kita pakai apa yang ada dulu. Kita tak tukar semua. Kita cuma tampal saja. Jadi, kalau kau tengok kayunya ada besar ada kecil lah. Janji tertutup, okey, janji tak berlubang, okey, supaya kaki ternakan kita tak masuk, okey. Jadi hari ni kita berjaya buat dua benda lah. Satu, kita tutup lubang ni semua, lepas tu kita bersihkan kandang, okey. Lepas tu yang ketiga kita berjaya hari ni sebenarnya, kita bagi ubat cacing tadi sebenarnya, okey. Kita bagi sekali ubat cacing. Tu kalau tengok muka dia biru-biru semua tu, sebab tadi tanda lah, tanda kita bagi ubat cacing, okey. So tu saja kita nak beritahu, okey. Siapa saya berternak, pastikan kebersihan kandang anda jaga. Lepas tu pastikan ubat yang perlu anda beri. Lepas tu pastikan juga pengasingan kandang yang sesuai. Kalau ada anak, asingkan macam ni. Okay? So, tu saja kita nak bagi tahu. Kita jumpa lain kali. Bye-bye.